Okey, hari ni saya nak interview seorang bekas tentera yang pernah bertugas di Bosnia. Jadi kita nak interview sikit. Dia sekarang bersama jemaah dekat Surau Nurul Hidayah ni, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum Pak Ngah. Jadi kita nak dengar pengalaman Pak Ngah lah sepanjang keluar dakwah ni merata-rata. Jadi Pak Ngah ni merupakan salah seorang anggota tentera yang bertugas di Bosnia dulu. Malbat. InsyaAllah. Somalia pun ada juga, insyaAllah. Okey, Pak Ngah, boleh ceritakan pengalaman ya? Alhamdulillah. Kita walaupun kita berkhidmat dalam tentera, tapi itu khidmat kita pada kerajaan. Tapi bila kita dah besar ni, kita khidmat kita pada Allah SWT. Jadi khidmat kita ni pada Allah SWT ni tanggungjawab kita dan semua umat. Di mana kita Nabi sudah tidak akan dihantar lagi bersama dengan kita, tapi kita kena teruskan kerja Nabi ni. Kerja nubuah kena diteruskan walaupun Nabi sudah tidak ada. Jadi untuk kerja ni untuk kita semua umat yang ada mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kerja dakwah ni kerja kita bersama. Jadi itulah kita kena tanggungjawab kita, bukan saja keluarga kita, tapi orang kampung kita, orang bandar kita, negara kita, dan semua umat di seluruh dunia tanggungjawab kita. Kita mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Nabi dihantar lagi. Sahabat-sahabat mereka telah sempurnakan 10 agama. Mereka telah pergi seluruh dunia. Hari ini kita lihat di mana saja kita muka bumi ini ada orang beriman dengan Allah Taala, kerana sahabat telah usaha atas mereka semua. Jadi ini agama telah menguncup. Jadi untuk kita meneruskan, supaya agama ni, untuk agama terus naik meningkat. Jadi kita kena tanggungjawab ni pikul terbaru kita sama-sama. Jadi semua kita umat tanggungjawab untuk usaha perkara ni. Jadi insya-Allah Allah Taala tidak marah kalau orang tidak datang pada agama, tapi Allah Taala akan murka bila kita tidak jalan usaha dakwah ni, kita tidak bergerak seluruh alam. Bagaimana kita dalam badan kita ni darah bergerak, badan akan sihat. Begitu agama ni, bila agama ada pergerakan, agama akan sihat. Kita akan lihat di mana saja agama akan hidup, suasana agama, masjid-masjid akan hidup, di mana-mana mereka manusia akan amal agama dengan sempurna. Jadi insya-Allah semua kita kena azam, insya-Allah. Terima kasih Pak Ngah. Mudah-mudahan ramai orang yang keluar 3 hari dengan kita nanti Pak Ngah, insya-Allah. Amin.